Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz dari kelas 1 Al-Biruni SK Agama Sibu, dan juga apa khabar kepada semua yang menonton video ini. Jadi Ustaz harap semua dalam keadaan sihat dan menjaga kesihatan, jaga keselamatan masing-masing, jaga kebersihan. Jadi hari ini Ustaz akan kongsikan berkenaan dengan okey, cuba baca tu. Bacaan lin. Jadi berkenaan dengan bidang Al-Quran. Bacaan lin. Nak tahu apa itu bacaan lin? Jom kita tengok. Okey, maksud bacaan lin. Okey, yang pertama sebut dulu bacaan lin. Sebut lin. 1 2 3 1 2 3. Lin. Okey. Bacaan lin ni ada dua jenis. Tu Ustaz tandakan 1 dan 2. Satu yang warna biru, satu yang warna hijau. Bacaan lin ni macam mana? Okey, yang pertama, ya Ustaz tanda sikit. Okey, yang pertama warna biru dulu. Nombor 1 warna biru. Warna biru ada waw. Warna hijau ada ya. Huruf waw, ingat ataf waw ni ada huruf ada tanda mati tu. Tanda kecil, tanda mati. Sebelum huruf waw yang ada tanda mati ni ada huruf lain. Kat sini ada huruf lain ni dan berbaris atas. Kat sini ada huruf lain. Ingat, yang pertama huruf waw tanda mati, dan sebelum dia ada berbaris atas. Okey, yang kedua. Ingat dulu yang ni. Maksud bacaan lin. Lin ni apa? Okey, yang kedua ada ya mati, ada tanda mati atas ya tu. Sebelum dia sama juga ada berbaris fathah, berbaris atas. Lin ni apa maksud lin sebenarnya? Lin bermaksud lembut. Okey, lembut. Kalau nak tahu macam mana bacaan lembut, nanti Ustaz akan tunjuk contoh bacaan. Yang penting dulu ni sekarang kita kena faham lin ni, bacaan lin ada dua jenis. Satu, waw mati yang atas tu, sebelum dia berbaris atas, berbaris fathah. Ataupun dua, ya mati yang sebelumnya juga sama, berbaris fathah ataupun berbaris atas. Okey, untuk lebih jelas kita tengok contoh sebelah. Okey, kita tengok yang biru dulu, yang pertama. Ada waw. Waw berbaris mati dan ada huruf sebelum dia berbaris fathah. Tengok contoh kat bawah ni Ustaz tanda. Okey, tengok dulu. Ada tak waw berbaris mati sukun? Ada kat tengah ni? Kan? Okey, Ustaz undur sikit. Waw berbaris mati. Sebelum dia ada tak yang berbaris atas? Tu berbaris atas. Jadi huruf sebelum dia adalah ya. Okey. Jadi ya berbaris atas bunyinya ya. Waw berbaris mati tak ada bunyi. Selepas tu huruf ketiga mim berbaris bawah bunyi mi. Jadi macam mana bacaan dia? Yau mi. Ya jumpa dengan waw mati. Yahu. Yau. Yau. Mi. Boleh faham? Okey, cuba ikut bacaan Ustaz. Yau mi. Okey, bagus. Jadi inilah yang dikatakan contoh bacaan lin waw mati. Ini nombor 1 yang warna biru. Ada satu lagi warna hijau tadi. Warna hijau tu ya mati. Okey, kita tengok lagi contoh yang warna biru. Okey. Pergi lagi contoh yang kedua untuk warna biru. Waw mati lagi. Tengok kat tengah ni. Tu. Ada tak waw mati? Ada. Okey, sebelum dia ada tak huruf berbaris fathah, yakni berbaris atas? Ada. Huruf apa? Sad. Sad berbaris atas bunyinya sa. Sa jumpa dengan waw mati, jadi bunyinya saw.
Itu contoh bacaan lambat lah. Ustaz baca cepat. Sauti. Ta berbaris bawah bunyinya ti. Sauti. Ikut. Sauti. Ini contoh bacaan lin. Lin ni apa? Lin adalah bermaksud lembut. Lembut kat mana tu? Tengok Ustaz buat. Sauti. Sauti. Dia lembut bila kita baca huruf sa campur dengan waw berbaris mati. Okey, untuk lebih faham, kita tengok contoh ketiga. Ada tak waw berbaris mati? Jawabnya ada kat tengah. Okey, sebelum dia ada tak huruf yang berbaris fathah berbaris atas? Ada yang kat sini. Za berbaris atas, zai berbaris atas, namanya bunyinya za. Waw berbaris mati, tak ada bunyi. Jim berbaris tanwin bawah, kasrataini bahasa Arabnya. Bunyinya macam mana? Jin. Okey, jadi macam mana nak baca ni? Za jumpa dengan waw jadi zau jin. Okey, lagi sekali. Zau jin. Ikut 1 2 3. Zau jin. Sebut 1 2 3. Zau jin. Okey, bagus. Itulah bacaan lin, maksudnya lembut. Ikut. Okey, ini yang pertama yang biru, waw mati. Macam mana pula dengan yang hijau tadi? Ya mati. Sebelumnya berbaris atas. Kita tengok contoh kedua. Hijau. Ya berbaris mati, sebelumnya berbaris fathah berbaris atas. Kita tengok ada tak yang berbaris mati kat bawah ni? Ada. Tengok yang contoh warna merah ni. Ada ya yang berbaris mati. Sebelum dia ada huruf yang berbaris fathah berbaris atas. Okey. Tengok yang warna merah dulu. Huruf yang berbaris fathah tu kita panggil hamzah. Hamzah berbaris atas, bunyinya a. Ya ada bunyi tak? Tak ada. Tak ada bunyi sebab dia baris mati. Okey. Jadi macam mana bunyi dia? A jumpa dengan ya. Jadi bunyinya adalah ai. Bunyi lembut kan? Ai. Ai. Kalau tak ada ya, bunyinya a. Bila dicampur dengan ya mati, ai. Itulah lembut, dan bahasa Arabnya kita panggil lin, bacaan lin. Tengok atas ni. Okey, tengok bawah balik. Jadi huruf pertama a. Huruf kedua ra. Huruf ketiga a. Huruf keempat ya mati, tak ada bunyi. Dan huruf kelima ta berbaris atas, bunyinya ta. Macam mana baca? Ara'aita. Mana lin? Yang bunyi lembut. Tengok. Ara'aita. Okey. Lagi sekali. Ara'aita. Boleh? Cuba baca. Ara'aita. Okey, jom kita tengok contoh untuk ya lagi. Okey. Contoh untuk ya baris mati ada. Ya pun ada. Ya yang berbaris mati ada. Sebelum dia berbaris fathah, huruf sebelum dia ni. Okey, jap. Huruf sebelum dia berbaris fathah. Huruf apa tu? Ghain. Bila berbaris atas, kita baca ra. Ra jumpa dengan ya, jadi bunyinya lembut, bunyinya lin. Ghai. Kemudian huruf terakhir ra berbaris depan, bunyinya ru. Okey, tengok Ustaz baca. Ghairu. 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 Cuba baca. Ghairu. Inilah bacaan lin. Lagi contoh yang terakhir. Okey, ini ada 5 huruf. Ain, lam, ya, ha, mim. Ain berbaris atas, bunyinya a. Huruf kedua lam berbaris atas, bunyinya la.
Ya berbaris mati, tak ada bunyi. Ha berbaris bawah, bunyinya hi. Mim berbaris mati, tak ada bunyi. Jadi tengok dulu yang warna merah. Lam berbaris atas, bunyinya la. Jumpa dengan ya yang berbaris mati, tak ada bunyi. Jadi macam mana nak baca? Lai. Lembut sahaja. Itulah bacaan lin. Lai. Baca yang merah dulu. Lai. Ikut. Lai. Okey, jom kita baca dari a. Alaihim. Tutup mulut. Lai. Lai bunyi lembut. Itulah bacaan lin. Alaihim. Alaihim. Ikut. 1, 2, 3. Alaihim. Okey, alhamdulillah. Jadi kita kena jelas bahawa Ustaz undur balik. Kat sini. Okey, jadi bacaan lin ni bermaksud lembut. Ada dua jenis. Ustaz ulang balik. Waw, yang pertama yang warna biru. Waw berbaris mati, sebelumnya ada huruf berbaris atas. Sama juga yang kedua, ya berbaris mati, sebelumnya huruf berbaris atas. Okey, jom kita pergi muka surat yang ini. Okey, untuk lebih faham, ada banyak contoh di dalam buku teks kamu. Buku teks pendidikan Islam tahun 1 muka surat 21. Buka yang tu. Okey. Yang warna biru tu, yang kat sini ni, yang atas ni, semua untuk contoh waw berbaris mati. Sebelumnya ada huruf fathah. Ada huruf berbaris atas. Yang bawah ni semuanya adalah untuk contoh ya berbaris mati. Sebelumnya ada huruf berbaris fathah ataupun berbaris atas. Okey. Senang kamu nak faham, kamu tengok yang warna merah. Okey, jom kita tengok pada muka surat ini. Latihan. Latihan ringkas. Tengok. Ini nombor 1, ini nombor 2. Nombor 1 ni waw berbaris mati, sebelumnya ada berbaris fathah. Yang kedua, yang hijau ni ya berbaris mati dan ada fathah, ada berbaris fathah. Okey. Jom kita sesuaikan. Kita tengok bawah ni dulu. Yang ni dulu. Ya. Kita tengok yang tu dulu. Ini nombor 1. Okey. To berbaris atas, ya berbaris mati. Mana satu? Nak pergi biru ke hijau? Senang saja. Kita tandakan pergi hijau. Sebab apa? Sebab di tengah ni ada ya berbaris mati. Inilah ya berbaris mati. Okey, kita pergi contoh bawah dia pula. Jadi bacaan tadi apa? Yang atas tadi nombor 1. Toiro. Dia bunyi lembut. Okey, kita pergi bawah dia. Yang ni. Yang Ustaz tandakan ni. Okey, kita tengok. Apa yang berbaris mati tu? Waw ke ya? Senang saja. Jawapannya adalah waw. Waw, mana nak pergi? Nak pergi, anak panah nak pergi mana ni? Biru ke hijau? Jawapannya biru. Sebab? Sebab apa? Sebab waw. Waw berbaris mati. Yang kat situ tu waw berbaris mati. Sebelumnya berbaris fathah. Dan ini adalah contoh bacaan lin untuk waw berbaris mati. Senang sahaja. Okey, kita pergi ke sini pula. Qaula. Senang je. Tengok yang warna merah. Waw berbaris mati. Jadi mana nak pergi? Hijau ke biru? Biru. Okey, jom kita pergi biru. Okey, anak panah pergi ke biru. Sebab ini adalah waw berbaris mati. Sebelumnya ada apa? Ada fathah. Huruf sebelumnya ada fathah, yakni berbaris atas. Bacanya apa? Qaula. Okey, yang terakhir. Ni kaifa. Kaifa. Ulang. Kaifa. Okey, yang ini, yang terakhir ni, cuba kamu tengok huruf apa yang berbaris mati.
Yang kat tengah tu semua orang tahu hurufnya adalah huruf ya. Jadi mana pasangan dia anak panah ni, kita pergi ke huruf ya. Okey. Harap boleh fahamlah apa yang Ustaz ajar. Okey, itu sahaja perkongsian Ustaz pada hari ini berkenaan dengan bacaan lin. Ingat dalam kepala, bacaan lin maksudnya apa? Lembut. Lembut. Ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama, waw berbaris mati, dan yang kedua, ya berbaris mati. Kedua-duanya sebelumnya mesti berbaris atas ataupun berbaris fathah. Okey, insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Ustaz harap apa yang Ustaz ajar pada hari ini kamu faham. Kalau tak faham boleh tanya Ustaz. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum.